Kat sini yang saya abang kata, kat sini yang nampak, kat sini yang abang kata nampak askar Jepun masa tahun 2021 yang saya kerja petugas orang-orang ni. Panggil ni, ya abang ni. Ni kawasan ni yang saya jumpa. Kawasan ni. Ni. Kawasan ni. 3 anggota badan tanpa kepala di sini. Saya jumpa. Masa tu time ke 2 pagi saya kunci jam. Di sini. Dan terlepas yang saya cerita kat ampau dalam video sebelum-sebelum ni kan. Di sini ni. Di sini yang jumpa anggota askar Jepun tak ada kepala, ada badan saja. Pukul 2 pagi di sini. Di sini kawasan dia. Kawasan ni memang bahaya sikit lah. Di belakang ni dulu checkpoint pertama dulu ni. Ni bahagian ni. Ni bawa kampung ni bahagian dulu. Kawasan ni kalau siapa orang ganti mesti tak jumpa jalan balik. Ni kat sejam. Yang mana biasa ganti sini, mai sini masuk checkpoint ni memang tak jumpa jalan, tak kena gaya. Memang tak boleh keluar lah. Checkpoint dia. Ni kawasan ni yang saya buat tunjuk ni. Ni kawasan ni. Ni kawasan dia. Juga apa. Di sini saya jumpa pocong berdiri pukul 12.30 malam. Lepas saya jumpa askar Jepun yang tak ada kepala. Sini saya jumpa lompat di sini. Okey, apa-apa tunggu tak lagi episod kedua.